Speaker ni walaupun kecil, function dia memang tak main-main. Portable wireless speaker dari Easy and Perfect model Windy ni, aku berani cakap korang memang patut ada satu kat rumah. Nak tahu kenapa? Layan sampai habis. Saiz dia compact tapi fungsi dia memang lengkap. Ada Bluetooth 5.0, connect terus dengan phone atau apa-apa device. Tak nak guna Bluetooth? No problem. Boleh playback guna USB, TF card dan ada juga AUX, sambung ke phone, laptop ataupun TV. Kalau sambung ke TV guna AUX memang lain macam sebab speaker ni ada control bass dan treble. Nak bunyi lebih dalam, adjust bass. Nak vocal lebih jelas, adjust treble. Dan yang paling padu, dia siap ada audio jack 6.35mm. Boleh sambung ke gitar elektrik terus. Padu tak padu? Belum habis lagi. Speaker kecil cili api ni korang boleh karaoke terus sebab dalam kotak terus bagi dua mikrofon wireless. Tak payah tukar bateri AA bagai, charge je guna Type-C. Suara sedap ke tak, itu belakang cerita. Dari segi bateri, charge lebih kurang 2 jam. Boleh guna sampai 5 ke 6 jam. Nak lepak, nak party, nak santai, memang cukup. Kalau rasa satu tak cukup, beli dua. Sebab speaker ni support TWS. Boleh jadi stereo setup. Terus rasa macam mini hi-fi kat rumah. Jadi, termenung apa lagi? Barang baik, kualiti padu, spek penuh, function melimpah, support device lama sampai yang terbaru, harga pun masih mesra dompet. Kalau dah sampai sini, masih fikir lagi, memang korang tengah cari alasan je tu. Cepat rembat satu sekarang.